Alright, Assalamualaikum, salam hormat. Selamat datang ke episod 5 podcast Rugby Syndicate bersama saya Rod, Kapten Malaysia Syah pula. Armchair commentator besar. Dan hari ini kita ada tetamu khas, wakil daripada abang-abang referee di luar sana, Samsudin Saleh, juga sahabat saya. Kita ada banyak cerita nak cover malam ni, tapi sebelum tu banyak. dah kita dah episod kelima ni besar Syah. So kita dah cover banyak topik. Kita dah cover development, kita dah cover of course first episode itu kita punya pengenalan lah kan. Kita dah cover development, kita dah cover cerita pasal Under Armour sepatutnya Under Armour sepatutnya boleh jadi one of the sponsors for Malaysia Rugby back in 2015 itu 2017 itu. Before that Lepas tu then kita ada sembang dengan Amai, which is manager pasukan Malaysia. Hari ni kita nak cerita referee pula. Sebab aku rasa one of the things yang referee ni mostly lah, kebanyakannya orang sama ada tak tahu cerita, tak faham keadaan mereka. Dan bukanlah don't want to change Big intro sikit. Okay, so intro bagi orang kenal sikit. Samsudin Saleh ni, sahabat saya Samsudin Saleh, kita pernah berroommate dulu di Philippines, di Manila 2013 masa tu kita pergi Manila 2015 masa Arfu Under 19. Arfu Under 19 aku sepatutnya masa tu cerita dia lah, patutnya aku ada bilik, tapi organizer tak mess up whatever, aku tak ada bilik. Lepas tu aku masuk ke kru masa tu dah ada 4 orang lah, masuk aku 5 orang, memang sadin lah bilik tu kan. So masa tu kebetulan San cakap, Mia masuk bilik aku. Bilik kru hotel 3 star, bilik San hotel 5 star. Gitu. Set. Referee Asia. Referee Asia. So San, kalau cakap pasal background San ni in terms of playing, pernah main untuk Malaysia. Dulu masa dia main, aku ingat dia juga bini dia pernah marah player sebab tackle dia. Kau dah tahu siapa yang dia marah? Dia marah adik dia sendiri, Fiji Ahmad. Kalau kau ingat Fiji Ahmad pergi tanam abang ipar, kau tanam abang ipar kau, Fiji. Kena marah. So those one of the things aku ingat lah pasal San. And also San, interestingly enough, bukan the only ref in Malaysia yang pernah bagi red card dekat former World Player of the Year. Tak tahu cerita. So back in 2012. Tak, bukan 2012. 2012 aku betul kan, 2012 2013 2012. Correct, Borneo 7. Okay. Dia mestilah dia ingat dia yang bagi tu. bagi ke Jangan buat cerita. Selepas tu banyak sejarah dia. Jangan cerita. Tak, from there aku ada cerita ni. Bukan saja red card, masa dia bagi red card dekat World Player of the Wale Mai masa tu. Wale Mai main untuk Borneo Eagles. Semua. Yang masa tu semua top Betul. Sevens kan. 2006 kalau tak silap aku, masa dia World Player of the Year, sudah datang Malaysia, dia main untuk Borneo Eagles. San bagi red card. Kenapa tu? Biarlah menjadi misteri. Mungkin lepas ni kita boleh cerita. Kita cerita balik. Paling link kat bawah. Tapi yang paling best masa tu, kita balik dari Summer Flight tau. So nak jadi Iran dia. Kau tengok dia dah gelap. So masa tu kita that same flight. So bagi ada orang datang. So nak bagi red card ni kat player bukanlah satu mudah. Sebab apa? Lepas ref tu bagi red card, kau kena tulis report. Okay, so masa tu kita naik Summer Flight, member kena tulis report on masa tengah flight lah. Masa tu Maniam Okay, Mr. Maniam yang supervisor Maniam. Masa tu San, you write report. So member dah kena masuk sikit. So kebetulan aku duduk sebelah dia. Lepas tu dia macam terkial-kial je. Dah kena tulis dalam English. Okay, aku cakap tak apa. Atas flight. Ada atas flight dia. Yang pelik, apa kabut dia? Turun nanti boleh buat. Bukannya tu dia boleh hantar ke apa. Aku pun tengah tulis tu terfikir juga. Tanya dulu lah. Kena cerita tulis bahasa Inggeris terus lah. Setiap orang ada dia punya kelebihan. Macam kau lagi laju daripada aku, sebab tu kau kau jadi top ref masa tu kan. So anyway, that was one of the good memories lah aku ada dengan San. Selain
Masa tu saya belum dalam panel lagi. Belum dalam panel, 2012, belum. 2013 baru start. I see. Sebab aku rasa sebab rekat tu lah. Ada keberanian. Dia berani bagi Wali Mai red card. Tapi Wali Mai masa tu dapat red card, mesti dia of course dia marah, tapi dia pusing. Gentleman lah. Dia memang off dengan keadaan marah. Oh yes. Tapi Besar Muhammad tu, tinggi kan. tak ada, besar-besar kita je. Saya kita je. Dia tebal lah. Dia punya betih dia besar. So I think one of the things yang kita nak sentuh juga hari ni is probably the processes, and also probably kita nak simbang pasal development of referee. So sekarang ni San kerja dengan NRDP San Kerja dengan MSN. MSN. NRDP under MSN. Ya, betul. Okay, so cakap kalau kita sentuh pasal referee dulu dengan sekarang, masa kau bermula, masa sebelum pencen daripada askar tu kan, kau dah mula jadi referee. Sebelum tu of course player. Boleh cerita the difference dulu dengan sekarang? Okey lah. Saya start referee ni 2011 lah. Baru mula nak belajar kan. So 2011, 2012 nampak potential, sebab bila masa 2010, 2009 main tu, tengok yang game referee ni semua masa tu kira dah tua-tua. Tengok dia latih, aku boleh beat dia fitness dengan dia orang punya ni kan, daripada cara dia orang belur kita main, kita tahulah kan. Lepas tu dah, sebab saya 2009 dah ada level 1 lah. Oh, dah ambil tu. Dah level 1 dah ada. Tapi stay main lagi hujung-hujung. Masa tu NICC kot 2010, 2011. Tu saya dah start belum. Lepas tu ada satu kejohanan dekat masa tu National 7. Dekat Negeri Sembilan, tak silap saya 2011 tu. 2011 lah, dekat NS. 2011. NS 7. Dia main dekat padang UPM MPS tu lah. lah. 2011. Tak silap saya. So sebab saya dah tak main, diselect untuk jadi referee lah. Yang tak tahan tu, kita lapor di hari Jumaat, kena buat masa dulu bleed test tau. Wah. Tapi okey lah, kita tak kisah fitness kita dah ni. Tapi okey, kalau fitness saya fight lah. Okey, boleh dapat kira top ni lah. Buat bleed test. Tapi hari game, satu game pun dia tak bagi. Tu yang saya rasa tercabar lah. Kenapa orang yang fit kau tak bagi peluang, sedangkan yang datang tu memang bagi saya boleh dari diri saya boleh fight lah dari segi fitness, knowledge game apa semua. Okey, tak apalah. So mungkin cabaran orang baru. So saya terima benda tu. Sahut cabaran 2012 saya stop terus game. Daripada main saya concentrate referee lah daripada 2012. Masa tu saya ingat hari Ujang duduk dekat MRU. Dia tu masa tu ada NICC 15. So saya ada peluang lah tiup apa. Tapi saya cakap kat Ujang, jangan dia pergi tiup. Apa yang dia dapat? Tak ada orang tengok, tak ada apa. Habis game balik-balik tak ada nak complain, tak ada apa. Bukan tu bagus, tapi mungkin level tu okey dah habis-habis. Tapi saya nak something. Bila saya masuk, jadi saya target. Okey, lepas tu bila dah masuk second round, Siva dengan tu mendiam kan, Maniang yang senior CMO lah tengok. Okey, kalau ada potential. So 2012 tu baru start saya concentrate betul-betul referee lah. And then rezeki lah, dah tua-tua pun dapat calon Asia. Afu masa tu lah 2013 sampai last 3 game lah 2017. Saya tutup career referee international. So, tapi masih tiup je kan. Masih. Game local kan masih kan. Local stay, kita nak bantu yang bukan kata kita ni bagus, tapi kita nak share. At least bila dah ada orang yang boleh bantu, sekarang pun saya dah tak kurang dah tiup. Nah itu dia dah. So untuk pengalaman 2013, 2017 rezeki ada 2 kali SEA Games. Cuma saya terkilat Asia Games Busan 2014 kot. Ya, betul. Sekali start sama tahun dengan Commonwealth. Saya dah dapat lah invitation. Kita tunggu tiket flight nak pergi je. Tapi tak tahu lah macam mana. Itu pihak Asia Rugby kan. Lama hilang, dapat invitation card je. Flight tak ada. So, apa tak ada rezeki. Itu peringkat Asia pun dia mungkin ada dia punya selection kan. Tapi dalam top 10 tu saya dah ada lah. Mula-mula ref ni umur berapa masa tu? Sebab abang kata tadi transition daripada player ke ref tu. Saya dulu kalau betul saya ambil lesen 2009. 2009. Tapi saya still main 2011 2012 saya concentrate dalam 35 macam tu kot.
Saya cakap rezeki Aku tengok Syah 35 tengok Syah. Okay. So rezeki saya cakap saya berhenti. So 2013 apa umur saya? So 2013 saya dinominate untuk jadi Asia Panel. Saya sebelum tu dah ada Cikgu Nick kan. Kita punya pengarah Nick dengan Cikgu Remy Komeng. So diorang dah ada dua tu masa tu. So saya masuk ke dia walaupun saya lebih tua, saya tua sikit daripada Cikgu Nick. So saya masuk. Padahal start 2013 tu kami sampai 2017 lalas sama-sama. Habis SEA Games kita Nick 2019 dia Manila dia pergi SEA Games. Dia sukan si Manila Nick. Tu ya. So dah tu 2000 dah bila nampak ada peluang tu saya pun macam terkejar-kejar, ada level 2 saya pergi, ada level 3 saya pergi. So rezeki lah. Walaupun nak sampai ke Fiji tu ada sikit. Zaman tu lah saya cerita zaman saya. So apa yang zaman saya dah sekarang banyak perubahan zaman sekarang. So kalau sekarang you dah nominate Asia Rugby punya panel, keluar je dah ada something daripada MR bagi token apa semua. So nampak dia punya structure pengurusan sekarang better daripada zaman saya lah. Bukan kata saya tak bagus zaman saya dulu. Ada yang bagus dia. Tapi slow lah. Kira faham kot zaman tu. And then zaman saya pun Kobau stay GM kot zaman saya. Stay GM masa. Tapi mungkin lah kalau kita reflect balik lah daripada kita punya session dengan Kobau kan, mungkin juga masa tu belum mewah lagi. Masih fasa belum mewah, masih duit pun kurang kan. Jadi zaman Kobau kok. Ya, duit pun kurang, so probably itu yang antara kekangannya lah pada waktu itulah. Tapi apa pun masa zaman tu in terms of kalau tanya aku kan, kalau in terms of peluang tak kurang peluang, sebab apa masa tu tournament cukup banyak kan. Macam kita bincang itu lah. NICC ada, Super League ada, Super Cup. Kita tak cakap Super Cup, Super Cup pun ada. Lepas tu Piala Agung pun ada. So in terms of kalau cakap pasal peluang, dan peluang untuk grow, untuk dapatkan pengalaman, of course lah everyone make mistake apa semua, tapi itu kita perbentukan melalui pengalaman kan. 2013 sampai 2017 tu. Kalau siapa jadi referee masa bermula je NICC, MRF memang tak larat lah. Every week ada game. So macam abang kan, macam nak go back balik kenapa pilih untuk macam stop kan, tadi dia kata nak fokus jadi referee. Kenapa referee bukan coach? Contohlah. Saya ada coaching. Saya coaching lagi awal 2010 saya ambil coaching. Pak Hitam dia punya educator. Tapi bagi saya coaching banyak yang perlu saya kena absorb lah. Nak kena dengan kita punya player, dengan management. Tapi mungkin saya pergi referee, tapi masa saya dalam service saya duduk part of management lah. So saya manage team je. Dari segi coaching saya bagi peluang orang lain lah, biar saya buat management and saya fokus dekat referee. Sebab bagi saya rasa masa saya masuk referee tu saya nampak peluang yang mungkin ada, saya boleh pergi something lah. Boleh pergi jauh kat situ lah. Lepas saya jadi bekas player, and then mungkin daripada referee mungkin saya boleh wakil untuk Malaysia lah. So benda tu alhamdulillah ada lah rezeki bagi saya. So macam cakap, kalau jadi coach nak kena absorb player, jadi ref kena absorb fans pula. Sebab dia kalau sama je referee dalam padang dengan kita ambil 15 30 orang, itu yang kita nak fokus, belum yang kat luar lagi. Tapi kalau bagi saya fokus yang dalam je. Yang kat luar ni macam minor lah satu kadang. Tapi ada yang bagus je bila kat luar tu dah jerit, kita kena sedap, betul ke aku buat decision dalam padang tu. Mungkin ada something. Kalau reflect kat situ mungkin kita boleh klip mata lah. Salah aku buat kenapa orang jerit. Contohnya macam nokong kita nampak, kadang view kita tak nampak. Orang nokong, tapi boleh tengok elok player tu bukan tak ada nokong kan. Itu pelik mungkin. Ya, tapi tu lah, sebab ingat je dulu sebab Abang San karakter je baik lah kan. So orang-orang dulu masa mungkin Abang San baru naik masa tu 12 13 kan. Wah, kena jerit ref kayu tu. Tu normal lah. Kan? Jadi referee normal. Normal. So baru-baru nak tiup pun, nak bagi signal pun tak tahu, memang kena lah dengan yang orang dah biasa tertemu dengan coacher kan. So baru-baru. So bagi saya awal-awal tu memang kena ada. Tapi dah nasib baik askar kan, itu dah biasa. Kuat kan. Sebab
Kalau bagi saya nak jadi referee, you kena absorb benda tu. Tak boleh melantun balik lah, So kan? at least saya rasa kalau orang pun tak adalah lebih-lebih nak kata dia panggil-panggil pun perkara yang biasa. Reh kayu, reh bodoh tu bagi saya kalau dalam padang biasa. At least jangan kau datang serang, tumbuk tu dah lain biasa lah. Dan pengalaman kena serang pun ada. Bukan tak ada. Uish, tu bola. Tak, saya sebagai referee pun ada. Cerita sikit bang. Kita menonton. Alah. Rasa tak Tak, kita ada tak- nak cerita. tak sebut team, tak sebut Tu team. game apa tu? Macam maksudnya high level punya. High level lah. Aduh. Piala Agong lah, Piala Agong. Piala Agong. Piala Agong. So okay, tak payah cerita team apa tak. Okay. Kita ceritakan apa yang terjadi dan mungkin Adakah player tu berkaitan dengan saya bang? Belum main lagi kan? 2000 sebelum 2016 dah main belum? Main lah. Dah main dah? Main pelan-pelan lah. Dengan Ada asas lah. kan? Dengan asas ada. 2012 main dengan Sebab asas. Piala Agong kan? Budak asas tu kan? Piala Agong bukan budak asas. Aku dah boleh agak dah siapa. Sebab tu satu je kes. macam kenal juga. Abang San lah bangsa dia. Abang San side tepi ref tepi bukan ref tengah kan? Itu saya tak jadi Saya tak ada, referee. saya tak ada. Oh. Itu saya tahu. Itu Saya tak dekat ada. Shalam. Kita ambil tempat itu kat Shalam. Ini yang saya kena. Ini yang saya kena. Saya kena. Saya tak nak cerita bawah. Ini saya kena. Okay. So saya kena. Habis game orang serang apa semua. So Serang macam mana? Tu bukan kat Okay. Shalam lah. Cerita intipati sikit. Dalam game tu apa yang sebenarnya yang membuatkan dia orang nak serang kau? bagi saya tak ada isu apa. Sebab coaches dia datang tengok time semua cukup everything. Cuma player tak puas hati. Dah habis game dah. Dah habis game, so dia orang datang kat kamera. Saya pun dah duduk kat kamera, dah habis dah. Dah settle down. Player tu mungkin tak puas hati, dia datang. So dia marah. Lepas tu ada UDM tu dulu, apa nama, pengarah pertandingan masa tu. Kena kali silap saya. Dia lepas tu Cik Boyak masa tu duduk dengan MR, main commissioner apa semua. Dia pun terkejut, game dah habis apa kau saya serang ni. Tapi dia tak ada lah tumbuk, cuma dia datang cakap lah. So, macam kalau kita dengar macam nak ugutan bunuh lah kalau cerita dengar pada ayat yang dia keluar tu lah. So itu yang kena kalik bangun, halau-halau dia orang. So game dah habis dah, tak ada apa pun dalam game tu. Dan kalau ada sejarah pun saya pernah halau juga team management tu keluar daripada kawasan Padang. Kalau by law, yes, saya bagi saya betul lah. At least you dalam team, tak kisah you water ball picker ke medic ke, saya rasa you tak ada obvious referee lah. So you part of team. Kalau spectator mungkin referee pun mungkin boleh diam je lah kan. Spectator ini you part of team. Bagi saya tak bagus lah benda tu. Betul lah sebab dia berbalik kepada yang kita cakap dulu lah pasal episod 1 tu apa Code of conduct. lepas tu kita punya diri kita kan, kita main gentleman's game karakter kan. So kalau fans tu mungkin dia boleh datang daripada background lain ke apa kan, tapi you as a player, walaupun management mesti pernah main ke apa kan, tapi boleh buat reaction macam tu, dia tak menunjukkan that rugby punya benda lah. Dia one thing lah, yang one of the things yang okay, kita ambil macam case hari tu lah. Ni aku tu sebut nama lah, macam yang Pak Ita. Pak Ita kawan sahabat aku. Of course dia masa tu dalam keadaan yang marah, and of course dia ada dia punya tak puas hati apa semua. Kita nak berbincang lah bukan ngutuk apa, tak ada Pak Ita sorry you my friend. Anyway, tajuk discussion yeah, of course Aku diamalkan apa-apa dia fitness aku bang. one of the things yang disebut-sebut masa tu ialah team spend banyak duit untuk prepare for that particular tournament. Masa Piala Agong Piala Agong tahun lepas, whereby ialah of course team kalah because one mistake. Macam aku cakap dia, everyone make mistake, referee make mistake. Okay, so dari situ kan, bila orang cakap kita dah spend banyak untuk team ni, lepas tu kalah pula dengan one small decision. Respond. Insiden Tak ada. Let's say kita cakap pasal general lah. Just because kita cakap macam aku cakap because of one incident. side on daripada referee lah. Kalau bagi saya decision kan mungkin orang akan banding decision kita di dalam padang. Orang panggil field decision dengan video decision akan berbeza. Referee tengok sekali imbas je. Contoh you kena high tackle, boom, jatuh habis. Dah tak tahu lagi dah. Nak refer mungkin dengar ayat, lepas tu akan dengar bising je. So kalau bagi saya, kalau referee tidak berada di tempat yang betul, akan salah decision dia. So saya selalu, kalau bagi saya points
untuk jadi referee, saya nak duduk dekat dengan ball carrier ataupun kontes berlaku. Walaupun saya salah decision, mungkin player kurang argue lah. Saya buat dia di situ. Itu adalah satu saya punya pegangan lah. Contohlah, you kena tackle 10 meter ataupun 20 meter, saya duduk belakang. Kalau kena high tackle, saya tak nampak. Mungkin ada something lah. Kalau saya duduk dekat, walaupun saya silap ke apa, mungkin saya duduk dekat situ, saya nampak lah. Mungkin kurang argument daripada player ataupun coaches lah. Itu dari segi yang untuk manage sesuatu situasi yang agak bahaya kalau bagi saya, high tackle apa, for play lah kan. So positioning referee tu penting juga. Tapi that's a fair point lah kan. Bila kau jauh, dia open ruang untuk orang argue kan. Kalau dekat ni kata I dekat, I saw kan. Tu clear lah. Cuma tadilah kita cakap pasal player argue dengan ref semua kan. So ref pun manusia. Kita kena acknowledge the fact tu, ref pun manusia, dia pun ada emosi. Macam mana abang regulate abang punya, orang kata control emosi ni? Kadang ni benda terjadi, ref emosi dengan player, so argue kau ni dia akan cari. Bukanlah cari, dia macam dia memang cari. Memang cari. Dia cari dia. Pernah cerita referee tunggu player. Personal lepas. Referee tunggu player. Referee tunggu player tu terkenal kan tu. So macam mana abang control emosi supaya kita kekal profesional dalam padang kan? Buat decision ikut whatever happens. Kalau untuk saya, satu kita kena ada knowledge lah. Kena ada knowledge. Kalau player argue walaupun dia betul, tapi kita pun tahu benda tu yang kita mistake ataupun player tu yang mistake, mungkin kita ada something untuk kita share dengan player dalam padang. Straight the point je. Lepas tu lagi satu, communication lah. Mungkin orang tengah marah, takkan kita pun nak sebagai referee kita nak lawan cakap dia. Okay, habis dia cakap okay, come, panggil slow. Ataupun bagi saya duduk dalam padang, saya rasa lebih baik saya berkomunikasi dengan dua kapten je. Kalau semua saya nak layan, tak boleh. Itu sebab selalunya referee akan cuba ingat kepada kapten. Apa-apa pun dia go to kapten dulu. So mungkin teammate boleh control you punya player dulu. Itu salah satu lah. Touching on communication kan, macam saya bila tak kisahlah saya kapten ataupun saya team dalam player player dalam team tu, bila ref boleh explain, tak kisahlah macam abang cakap tadi, walaupun dia salah, dia boleh explain. Okay, dia admit I'm sorry, I did not see that ke apa kan, dia boleh explain. Benda tu dia macam dia dah satu dah lah tengah hongeh, penat kan. So bila referee boleh cakap macam tu, dia macam sejuk sikit macam tak apalah, macam kita understand benda tu ref pun buat mistake kan. Tapi some referee yang tak ada pandangan macam abang, dia cuba untuk mempertahankan decision tu kan, dia membuatkan benda tu lagi heat up kan, lagi sabar. Sebelum kau respond, aku nak one word for you. TJ Pirinara. Apa why aku sebut nama tu? Sebab bagi aku knowledge is power. Kalau you have an understanding of the game, lepas tu kau punya knowledge of the law, power, kau baru, bagi aku baru kau layak nak argue dengan ref tu. Kalau tak ada knowledge, lepas tu kau nak kau nak buat bising macam whatever lah atas padang kan. Aku rasa macam kalau kau argue benda yang make sense to the ref, aku rasa ref pun kena macam alamak betul juga kan dia ni kan. Ref pun goyang kan dia ni betul kan. So kadang bila kita blow je, setiap kali blow kalau ada orang protes tu, kita, bagi saya lah, saya pun rasa macam salah, setiap kali kita blow je ada je orang ni. So benda-benda tu kadang untuk kita bukan potong, tak nak bagi dia orang bercakap apa semua kan. So communication lah. So mungkin bagi beritahu kapten, dan kapten akan sampai kepada, sebab bagi saya tak syok lah, sebab setiap kita belum ada je yang tak puas hati, tak kisahlah team A ke team B ke, bila sini kena sini bising sini. So tak syok lah juga. Dari segi communication sebenarnya saya rasa dari segi experience jugalah. Mungkin macam mana kita nak communication yang orang kata good communication lah dengan player. Bukan kata setakat bila dia nak marah, dalam communication dalam game kita uruskan macam ada tackle, ada rak, so dia lepas bola ke apa. Kadang-kadang
style seorang referee tu pun boleh membantu game juga. Betul bang. Membantu flow of the game. Flow of the sebab game. sometimes bila ref tak kata contohnya release terus call kan, dia macam aduh game tengah build up kan. Memanglah lah kadang-kadang sajalah pegang sikit kan, tahulah kita lambat kan, tapi pegang Test kan. Kalau referee lepas kan. So bila ref kata release then okay sorry. At least ada Instead of blow terus Instead kan. of blow terus. Itu kadang kan. ref pun nak kena tahu juga macam mana keadaan orang yang jacker tu. Kadang dia letak tangan kat bola, ref padahal dia tak tarik pun. Kadang ref termakan holding the ball. So benda-benda macam tu berbalik kepada positioning, communication dan dapat view yang clear. And then ada tak macam contohnya abang anticipate, maksudnya agak benda tu akan berlaku, dia ni sekejap lagi mesti dia nak jackal ni. So maksudnya kan ada mesti ada benda tu kan. Kalau macam saya contoh ball carrier seorang, tackler ataupun defender ada 2 orang. Of course akan ada tackle and jacker. Kalau one-one saya biar je lah dulu. So kita kena baca jugalah game punya player punya skill. So contoh-contoh macam player yang rendah-rendah lagi senang dia orang jacker. So style dia orang kadang dia orang bring down tak ada nak apa pun, dia orang rendah. Release. So kadang-kadang benda-benda macam tu kadang-kadang kalau yang bukan kata nak menidakkan yang rendah-rendah, tapi itu dah memang kelebihan dia orang untuk jacker bola ya. So kena sebagai referee kita kena, bagi saya player punya behavior tu pun kita kena baca. Kalau 15-11 lagi ya. Tapi kalau bagi saya yang saya nak baca dulu front row tu dululah dekat scrum. Kalau zaman saya dulu MRS zaman Hafiz Cobra main, Duguro main, Saul main. So dia orang dalam team pun dia orang bergaduh dengan referee lagi dia. Itu contoh dia. So macam mana kita nak tackle dia orang. Okey lepas ni kena tiup Cobra dulu. Cobra contoh Cobra lawan Conley. Buka Conley siapa? Dekat Cobra siapa? Referee pun nak kena baca player juga. Bukan kata aku tiup game ni pergi je. No, kita kena study bagi saya. Kena baca. Tadi interestingly kau cakap pasal communication. One of the things yang penting lah sekarang ni. Adakah itu one of the components yang dititik beratkan terhadap referee sekarang? Sebab apa, zaman aku main dulu ada yang cakap, ada yang call, ada yang tak call. So adakah itu komponen yang of course you international but different. Sebelum saya macam communication contoh ineffective communication. You ref, saya ref. Instead of dia explain apa yang terjadi, yes, kita tanya kan, betul. You ref ke saya ref? 100%. 100%. Itu kira ayat mati lah. Tapi kalau bagi saya tak sesuai lah nak communicate dengan player ataupun captain macam tu. So walaupun kita salah ke apa, bagi saya kita kena good communication. Tak nak nanti ada bila orang pandang dalam padang, tanya sikit pun tak boleh. Tapi ada part lah, jangan semua benda kau nak tanya. Faham, betul lah. Semua benda nak sikit kita tanya sikit. Tapi ada part kalau bagi saya, kalau captain good communicate lagi sedap lah game tu main, saya rasa. So senang kita nak manage disiplin player ataupun perjalanan game tu kan lagi teratur lah. Pertama macam saya tiup kebanyakan kat Piala Agong lah. Average captain yang kat Piala Agong, average yang dah orang kata experience kan. So senang lah nak communicate. Cuma dari segi Rod tanya tadi, dari segi kita memang titik berat communication. Kalau tak ada communication payah nak jadi referee. Dari segi masa level 1 lagi pun kita macam saya duduk lepak educator so dia orang kita pun dah titik beratkan macam mana dia orang nak communicate dalam referee punya part lah. Yang penting kadang tak communicate pun tak apa, kita at least kadang eye contact tunjuk tangan pun kadang play no. So itu kadang itu yang katakan good communication lah. So tak payah keluar tunjuk tangan. Kadang kita ulu tangan pun dia orang back offside line kita manage. Kadang kalau player yang faham ini kadang kita jerit pun dia buat bodoh itu yang susah tu. Stay back pun dia tak tahu so macam mana pula kita nak counter dia orang? Mungkin kita kena berdiri depan dia orang. Kalau style dah contohnya macam dulu Sauh susah duduk center, so back dia buat slow. So sometimes bila kita dah clear dekat tackle ke apa, kita keluar pergi duduk depan dia, get back 2 kali duduk depan dia keluar, dia patah balik So itu kadang skill dia nak tackle player kan. Susah zaman saya tak tahu Gila kepala. betul banyak Dugro mungkin dia main sekejap je dekat sini kan, dia banyak pergi keluar. Tapi kalau experience dekat international saya rasa lagi diorang disiplin kot player. Contoh captain, bila you main Asia Rugby, Mak Saleh cakap get back,
dah tak ada banyak cakap, just main je. Nah, tu saya tak, lepas tu diorang macam kenal. National pergi main overseas, diorang pun faham. Tak ada banyak cakap. Tapi bila kat sini, faham sendiri ya. Shout out to Poppy for sponsoring us this awesome baju. Okay, for anyone yang nak tengok baju-baju Poppy, boleh go to their website at poppy.my. Alright, so nak cakap pasal teknikal lah. Syah, silakan. Kau yang aktif lead playing sekarang ni kan. So bang, macam sekarang ni kan, lepas ada beberapa rule baru kan, few years back dah ada baru, lepas tu baru-baru ni ada lagi baru kan. So banyak naik pening lah. So adakah game ni menjadi lebih teknikal yang menyebabkan susah lagi untuk referee nak officiate game tu? Contohnya macam hit kan, sekarang ni dia dah banyak fokus kan, ataupun bagi lebih sikit keprihatinan dekat kepala kan, macam tackle ke apa benda sikit hit. Kadang-kadang dalam kontak pun, dalam kontak orang tu bukannya nak tackle kepala dia tapi tak terkena kan. So benda tu dah jadi macam hit contact. Mungkin benda ni dulu pun dah pernah berlaku, tapi tak ada nak ditunjukkan dekat video tau. Kalau zaman kita orang main dulu pernah je, ramai je yang kena. Tapi sekarang ni bila zaman teknologi teknikal dia, bila head injury kita nak compare dengan yang ditunjuk dekat video dengan referee tengok direct kat situ je. Lepas tu dah tak ada dah nak buat TMO ke apa kan. Memang all the time tu je kau kena bagi decision. Nak tak nak kau ada 3 orang je, referee 2 AR. So discuss lah the best position, hit contact ataupun tidak. Kalau ada TMO lain lah, dia punya decision mungkin lagi clear. Ini very, contoh kita ambil very serious hit contact dan referee tak nampak, hanya AR je nampak. So referee akan guna pakai apa yang AR cakap lah. Kalau memang clear player tu dah kena, dah memang tak bangun, memang dah hit contact, tapi referee tak nampak. Kalau international mungkin dia tengok. So kami referee just 3 orang. So apa dia cerita, so dapatkan satu keputusan yang terbaik je lah. So baik ke tak, itu je lah keputusan dia masa tu. Aku rasa juga sekarang ni compact tu mungkin berbeza sikit dengan bila Sun baru mula ref. Sekarang ni dia ada processes dia. So macam katalah suspected head contact, macam Sun cakap dia kalau aku nampak probably boleh tanya AR juga kan. What do you see? Lepas tu then after that kau ada the next step lah, which is sama ada yellow card ke, dia penalize biasa ke ataupun red card. Dia ada step by step. Betul lah. Untuk proses head contact kita ada proses dia. So kita akan tanya adakah dia kena dengan impact, dengan big impact ke, ataupun dengan just celebrity, ataupun selalunya bila orang akan cakap dia, bila dia tackle daripada sini naik ke atas, slap tackle tu lah. Itu semua nak claim macam nak suruh bagi kad. Sedangkan benda tu dia, kalau kita tengok force impact dia tu ada ke dia direct terus dia kena kat kepala lah. Kalau yang tu kita akan proses lah daripada yellow ke ataupun stay yellow, turun kepada kuning ke. Contohnya macam clear pemain tu nak tackle bawah, tapi yang ball carrier pergi bawah juga, dah kena hit contact. So memang nampak clear hit contact, tapi ada mitigation sama-sama nak turun bawah. So mungkin yang tu just kuning je lah. Itu kadang-kadang nak faham proses dia tu pun take time lah. Bukan kata kami, mungkin pihak luar pun nak kena study lah. Sebab dalam World Rugby punya framework tu pun jenuh jugalah kalau sesiapa referee yang rasa ada ni kena study benda tu. Sebab dia ada proses dia, by proses dia. Lepas tu macam sekarang kan, contohnya engkau lah, kau ball carry, aku nak tackle kau. Lepas tu bila dia low, saya nak tackle kepala, saya kena kepala dia, itu pun jadi salah dekat tackler ni kan. Yelah, kau punya tanggungjawab lah. Sebab tackler satu, kalau sebab lebih aku pernah tengok yang ball carrier, contact dia buat bola pun, contact dia kena kepala tu pun kena. Tu yang nak cakap yang dia how technical benda tu jadi sekarang kan. Itu bila kita tengok bila kita tengok dekat skrin dengan live dekat padang, itu yang kadang-kadang bila dah habis game kita balik tengok tadi, bila kita tengok balik dekat skrin ular tayar, mungkin ada silap kita punya keputusan. So
untuk hit contact ni the best kita kena ada TMO tengok dekat skrin balik lah. Kalau setakat now Pelagon sekarang dah masuk quarter final, still tak ada TMO, tak ada apa, just apa yang referee tengok kat padang, yes itu je lah decision. So kalau mungkin salah, mungkin kalau dalam Pelagon dia ada CC ataupun JO akan tentukan balik sama ada kad tu ditarik balik. Pernah terjadi kan, kad yang dah kena merah mungkin tu pada kuning apa semua, itu proses dekat sighting punya part lah. 2023 ke 2022 Isaiah Toyava red card or not? Gitu. Itu ada TMO, ingat tak yang Isaiah Toyava masa tu dia main untuk Sabah. Game apa? Main kat Ipoh 2022 ke 23? 23. Sabah lupa dia yang masa tu high tackle dekat band. Kepala dia yang kena ban macam ni kan. Dia punya cheekbone tak silap aku pecah. Dia punya cheekbone patah. Aku tak ada image macam mana, tapi aku tahu pecah lah. Tapi macam mana the first So basically okay, apa aku nampak and masa tu ada TMO which aku rasa masa tu keputusan untuk red card tu kurang tepat. And sekarang ni kan ada bunker kan, rugby dia bunker apa, dia bagi yellow card dan bunker nak tengok threshold dia sama dia sampai red card ke tak. Aku rasa that is a very good process lah. So masa tu why aku cakap ada mitigation is because masa tu ban dia dah tangkap bola, lepas tu Toyava masa tu dah full speed dah ni nak tackle ni. So kalau aku rasa kalau dia tackle head on would be a clean tackle. Tapi masa tu dia step ke belakang. Mitigation. Correct me if I'm wrong. Mitigation tak? Nak tengok video, tapi kalau ada attention bank going low, yes ada mitigation lah. Dia bank pun pergi low dan tackler pun dah memang low. So mitigation lah kat situ, bukan dia betul-betul ambil tinggi. So dua-dua tackler going pergi bawah, ball carrier pun bawah. So terjadi high tackle lah. Yes. Itu apa yang aku nampak lah masa tu. Sewaktu aku rasa lah sebab masa tu pun in terms of camera angle pun tak banyak. Masa tu kita ada berapa 4 je kamera untuk to play with kan. Untuk balik kepada TMO tu, mungkin Rod pun tahulah berapa kamera yang sepatutnya yang betul kita boleh dapat angle yang clear lah. Mungkin Rod boleh share berapa sebenarnya 8 in one end of the field. No, 8 in the whole game itu minimum. Kalau cakap pasal minimum in terms of rugby punya standard is 8. The first time yang we implemented TMO kat Malaysia ni was 2018 di stadium Bukit Jalil. Masa tu Astra Arena. Masa tu aku commentate sekali dengan Zainal Abidin Raub. ARC Malaysia, Sri Lanka friendly first, lepas tu baru ARC. Malaysia Sri Lanka tak ada. Masa tu kita tak ada. Kita masa tu try ARC, padang Bukit Jalil tu ARC. friendly dengan KL Tigers je, try. Before that, lepas tu terus main lawan Korea. Bila yang the official match ARC punya game tu baru ada kamera setup. Masa tu tak silap aku bukan 8 tau. Masa tu kita pakai 12 kamera. Masa tu banyak. Sebab tu masa tu ref pun ambil peluang TMO. Tapi aku ingat benda yang tak boleh tembak pun tembak. Aku ada call macam correct. line out ke apa? Check tembak macam Something like that lah. Tapi tu bukan ARC lah kan? ARC. ARC Ref aku tak ingat ref tu ref mana, but Hong Kong I can remember. Tapi it was one of those bagi aku it's quite historical lah. Kita ada TMO ni dan salah satu benda juga yang aku rasa yang kita kena emphasize lah, big decisions tadi kan, macam red card, yellow card or something yang boleh affect the outcome of the game. Macam contoh macam game Negeri Sembilan lah, yang 4 hitam je case tu kan. Kalau ada TMO would have been a different case lah, aku rasa. Kalau dia TMO mungkin dia boleh refer dengan TMO. So itu antara, sebab tak semua yang kita boleh tengok dekat TMO juga, dia ada protokol dia. Betul. So mungkin 2 pace sebelum yang Bu Rabi sarankan, 2 pace sebelum atau sebelum try ataupun the 4 play, kita boleh come back kat situ lah. And then untuk kita check try or not je lah dalam trial dia yang tu. Tapi tak ni banyak. Tak tu yang lately ni yang apa World Rugby lah kan, ada pandits ataupun orang-orang yang dah ex-players yang commentate, dia cakap too much TMO punya review kan. So jauh belakang. And then orang cakap lah
kenapa yang try tu kau nak tengok sampai ke belakang-belakang, yang lain tu kenapa tak nak tengok sampai ke belakang-belakang. Kan. So tu menjadi question, and sekarang ni pun dia orang dah practice untuk tak semua benda TMO kan. Untuk tengok try or not. Betul ya, yang ke belakang tu saja dua je kan. Yang kita practice National 7 itu saja. Tengok try or not ataupun ada foreplay. Itu pun dua je. Kalau dah lepas jauh kita let go je lah. Benda tu. Barang yang lepas jangan dikenang orang kata kan. Cuma how TMO pula communicate dengan referee. Kalau contohnya TMO yang bukan kata ni, kalau mungkin dengan yang complete kan, dia nampak foreplay, referee miss, dia terus call je. Foreplay. So referee terus next stop dia tu stop. Pergi balik yang tadi tu. So tak mungkin tak banyak lah dia punya pace tu kan. Ini dah pace baru nak stop, tak nampak cantik lah. Okay, just nak tanyalah macam bila mention tadi, ada perbezaan yang signifikan tak ref 15 dengan 7 untuk officiate game tu? Kalau untuk saya kena ada, memang ada besar lah significant effect macam kita ref 15, ref 7. Contoh saya ambil diri saya lah. 2017 habis SEA Games Sabtu Ahad, Isnin aku rest, hari Selasa tu quarter final Piala Agong 2017. 2 hari saya hadap SEA Games, lepas tu hari Selasa tu saya nak tiup 50 quarter final. Tak ingat apa, Terengganu lawan apa kot dekat stadium. Setuangku muda tu lah 2017 kat Terengganu lah. Lepas tu habis quarter semi semua pergi ke Terengganu 2017. Masa tu cuba. So macam mana saya nak tukar daripada 7 lepas tu pergi ke 15, agak crucial lah. Kita ini susah lah. Mungkin awal-awal dalam 35 minit tu kita nak ubah kan. So dalam 7 mungkin kita tak perlu duduk dekat dengan situasi tackle ke dah, duduk jauh sikit sebab tak ramai player. So benda-benda tu akan ambil masa lah. Sebab kalau bagi saya punya training dulu, kalau dah lama tak tiup, saya ada macam buat simulasi lah. Duduk kat Padang JJ kan, duduk sana okey lah, tak ada orang kata orang gila ke apa. Tapi okey lah, sebab saya pergi Auckland dekat Raffles College tu, kita orang tengah break tak ada training apa kan. So tengok seorang dia letak kon-kon kan. Lepas tu duduk sorang dia imagine game tu tengah ni kan. Macam uish, Mamat ni buat apa kan? Simulation lah. Dia buat simulation. Time tu tak pernah tengok sebab kat Malaysia tak ada orang buat. Tak sampailah kat JLJ masa tu nak tengok kan. Kita masa zaman saya mungkin tak ada rakaman kot. So kita tak nampak kan. Kat Padang Utara tak ada kan. So tengok apa Mamat ni buat masalah ni kan. Tu yang kat situ baru macam dia simulate game tu. So, macam selain pada simulasi, lagi satu referee boleh train fitness tau. Cuba bayang line 22 susun 22 ke 10 susun kiri kanan ni, berapa cone you nak susun, tak salah. Sebagai referee you nak angkat every cone tu breakdown apa you nak fikir. Spring ke cone tu you dah fikir tu net contohnya tackle. Apa you nak pilih tackle. I think this is very good input lah kan. This is very good input. Ada current ref yang buat macam tu. Itu saya tak tahu lah, tapi saya cerita ini yang saya buat sebelum masa zaman saya aktif duduk. Mungkin kena wajibkan ni lah. Tapi benda ni kau kena rekod diri sendiri. Saya rasa kalau siapa-siapa mungkin kata bukan ref, player pun kalau kau nak pergi lebih baik, kau mesti ada lebih training. Macam Syah lah, mungkin dia ada lebih training, pergi gym hari-hari dah jadi player walaupun nak ni pun warm up dah 5 kali. So bukan kata Paham dulu. Bukan kata referee, player ke coach pun sendiri mesti ada study. Mungkin tak ada lah coach nak berlari kan, mungkin dia study dekat tab ke apa, tengok study how dia punya apa strategi dalam game. So referee fitness knowledge itu yang kena catch up. Yang lain kena study juga, tengok law terkini ke apa. Contoh kita ambil awal Januari tu keluar yang baru. Agak-agak saya nak biar. Saya pun nak study apa benda pula tak boleh clear nombor 9 ni. Nanti orang tanya. Dalam Padang contohnya. So benda tu referee kena update. Lepas tu ada juga yang dulu boleh, lepas tu dah tak boleh. Contohnya macam dulu bila macam mall daripada line out, kita kena travel bola. Lepas tu boleh pula orang tu ke belakang. Dulu. Sekarang ni dah tak boleh dah pula kan. Dia macam rule tu pun dah pergi balik Dah kan. tak boleh swimming. Swimming kan. Okay, aku dah ada soalan lah. Ni off script lah. Aku dah terfikir ni few days before lah macam ni. Macam players, coach, kita tengok game. Kita nak belajar contoh set piece baru ke, line out move ke kan.
kalau abang rasa dalam community ref ni, dia tengok tak game daripada angle referee, bukan tengok game semata-mata nak tengok game. Dia tengok game sebab dia nak belajar officiate. Yang abang tahu ada tak orang? Oh yang tak tahu abang sendiri ke? Kalau nak cerita orang kita tak tahu kan. Ni saya cerita saya jelas. Kalau macam saya akan tengok. Satu mungkin game ni contoh tak salah kita ambil macam New Zealand lawan Australia. Okay, referee siapa? So tengok posisi ni referee, dia manage game tu, flow tak flow, how dia communicate dengan player. So ada yang referee yang good communicate, dia tak ada tu tiup, dia manage dulu, okay release dulu. Ada yang referee tak ada cakap, referee yang strict kat situ ada. But style referee dia macam ada referee. Kalau macam saya nak tengok game tu continuity dulu. As long bola tu clear, it's okay. Okay, kita main. Ada referee sikit-sikit pun, bukan kata saya nak tidak ke hak kawan, tapi itu style masing-masing referee. So nak bagi sama ni susah. Bukan kata pekat kita, Wool pun sama saya nampak. Cuma bila saya tengok game, saya nak tengok positioning referee, how dia communicate dengan team lah, dengan captain ke dengan player ke, dengan tu dia manage game, flow game tu. Sebab saya rasa orang datang nak tengok game, bukan nak tengok referee. Tapi saya bila cakap macam tu kan, just debate kita berdebat sikit lah. Debate sikit, just for debate sake lah. Bukan patut kita ada macam a certain standard ke in terms of macam okay refereeing. Okay, sure semua orang ada style masing-masing, in the individual styles or whatever. Tapi okay, mesti ada some standard wahyu daripada atas kata okay aku nak game flow macam ni. Contohnya lah, ataupun aku nak communicate macam ni. So that at least kita boleh ada some standardization lah. Kita boleh nampak satu style yang lebih kurang sama. Kita boleh kata okay ref kalau macam ni kau buat macam ni salah. Contoh lah. Ataupun kau buat macam ni memang tak boleh. Ref serata Malaysia, seluruh Malaysia tak akan terima benda ni. Contohnya lah. Ada. Memang kita letak standard. Contohnya kita ambil server lah. Game kita server, kita nak game tu cepat, quick. Contoh kita ambil situasi knock all the way. Kalau dalam server, kalau bagi saya tak perlu manage, tak apa. At least you tak ada action rule, bola tu lambat keluar, penalize. So itu yang kita letak guideline masa game. Untuk sebelum kita brief kat ref ataupun team or referee kan. Tapi dalam game, sometimes kita kena adapt situasi semasa. Mungkin kita punya plan macam ni, tapi dalam situasi semasa, walaupun dia tak all the way, bola boleh main, takkan kita nak blow. Itu yang kadang-kadang benda orang cakap tu dia tak all the way, tapi bola subjektif lah. Subjektif tau. Itu salah satu situasi. Kalau banyak situasi yang agak contoh high tackle, takkan dah kena high tackle kau stay play on lagi, sedangkan high tackle tak bahaya, bola tu deliver elok, dah boleh pergi try. Go try, come back high tackle. So kadang ada setengah referee dia tu blow je. Okay, high tackle. So susah tau. Saya mungkin pemahaman atau cara pengolahan benda tu kan. Nak bagi nampak game tu smart. Kadang kita allot high tackle, tapi bila tengok balik kat video, patut aku terus blow je. So ada yang susah lah kita nak bagi segi. Tapi dari segi orang kata not ataupun ni, okay, not all the way salah. Okay, semua orang tahu not all the way tu salah. So nak blow atau nak blow di situasi lah dalam padang. So nak bagi nampak game tu cantik tak cantik, referee punya. Ada setengah referee macam tak blow, kalau katalah bola tu forward sikit, slide forward, tak blow. Sebab apa? Nak tengok game flow. How? Kalau saya, benda tu bukan AR ataupun siapa-siapa, referee punya call. Kalau macam saya agak 50-50, referee punya call direct dalam padang. Kalau dia kata play on. Kalau agak fullback, dah settle. On my view, kalau you stay bila bola tu 50-50, dia tengok Siapa decision? Referee ke AR? Mungkin you dah nampak bola tu 50-50, tapi AR pun tak ada apa, just play on. Kalau AR nampak dia boleh kata lah forward. Kalau AR belum nampak, contohnya bagi saya bola tu 50 just play on, tapi AR bagi signal, saya cakap no, AR follow my call. So sebab dalam rugby, bukan kata referee tu keen, any discussion dengan AR ke, referee akan buat decision. Betul ataupun salah. Walaupun tak salah, walaupun decision saya, walaupun AR bagi tahu jawapan yang salah, saya ambil AR. Saya yang tanggungjawab. Saya punya ni lah, kalau dalam padang apa-apa, referee punya big tanggungjawab besar lah. Tekanan dia
dia ada situation AR influence yang tengah banyak sangat pun ada juga. Ada case yang AR tak bantu langsung. Kadang benda tu depan kau kot. Takkanlah kau tak nampak, contoh kan. So kena keep balance lah in between kan. So at the end dah tengah make decision lah. So itu penting. bila ada yang AR tak bantu, bila terutama bila game yang tight lah. Bukan kata tak komputer, ada something dia pun miss, kita pun miss, tapi dua-dua miss tu yang jadi bahaya kat referee. Dia sedap tengok game kan. Lupa aku ref. Tenang jadi. Bukan tenang jadi dia kali tu. Bola tu dah keluar jauh. Bukan kata referee pun ada kadang. Dia macam style ball watching. Dia tengok bola tu keluar dulu. Dah ada breakdown jauh baru dia nak pergi. Itu yang kadang-kadang dipanggil ball watching lah. Daripada side kita coaching tengok. Referee tengok bola dulu. Dah ada breakdown atau ada something baru dia nak pergi, tak ada dia nak follow ke apa. So itu banyak kita kena educate lah referee. Sometimes bila dah lama dia akan faham lah. Dia asyik kena taram lah. Ya, betul kan. Ya Ustaz, sebab ref macam manusia juga. Dia pun penonton juga. So kadang-kadang dia terlalai. So maksudnya term ball watching tu bukan hanyalah untuk player je kan. So maksudnya in terms of referee pun ada situasi ball watching tu juga kan. Sebab dalam referee kita kena orang kata ikut bola lah, senang. So di mana bola berada, di situ referee berada lagi bagus. So bukan kata bola tu travel, kita tengok dulu. Okay, aku rasa kita patut sentuh pasal cabaran sikit lah. Cabaran untuk jadi ref kat Malaysia ni. Aku rasa banyak berbagai cabaran lah. Cabaran di banyak lah. Okay, aku rasa one of the things yang probably orang duk complain juga, kurangnya ref yang quality, caliber, ataupun probably just referee lah as a general. Kadang-kadang kita ada 3-4 tournament in one day ataupun in one weekend kan. And ada orang cakap kita tak cukup ref lah, buat ref ni pergi tiup tu, ataupun kita cakap dia Selangor, banyak ref dia Selangor tak boleh nak. Kita ambil contoh Johor 7, Kelantan, Pulapo kot. Satu minggu tu 3 kejohanan. So semua penganjur nak cari ref yang terbaik. So nak menampung 3 kejohanan tu dengan berapa, at least satu kejohanan dia orang nak dalam 15 ke 18 orang referee. So 3 kejohanan besar. Itu yang itu unik lah, dia yang struggle untuk kami divide referee yang so patut tak MR ambil tanggungjawab tu, maksudnya dia tahu berapa ref dia ada. So mungkin dia cakap tournament yang dia nak sanctionkan ni macam based on referee yang dia ada, betul tak? Dia tak boleh macam plot jalan ref tak cukup, betul tak? Mesti dia betul. Sepatutnya ni tak tahulah, mungkin dah ada ke benda tu kan, tapi tournament punya director ataupun tournament punya bahagian bekerjasama ataupun discuss dengan and then MR untuk melepaskan sanction tu juga mestilah berpandukan bullet yang kau ada referee kan. Pelik kan, nak isi borang sanction tu tak silap aku kena list down kan referee ya. Dalam sanction punya part tu ada referee punya sanction, tapi bila penganjur dia boleh cari referee, so MR akan lepaskan je. So cuma untuk mendapat kata quality referee, bila dah 3 kita akan pecah, mungkin tak dapat yang terbaik yang kita ada lah. Bukan kata semua tak baik, yang terbaik yang kita ada mungkin dalam panel, dalam lembaga pengadil pun kita ada panel referee. Mungkin yang panel A, panel B, panel C, development. So kita kena pecah benda tu. So maksudnya referee tu ada grading dia? Ada. So untuk tiup Piala Agung kau mesti sampai tahap-tahap ni dengan fitness level, knowledge, macam-macam lah kriteria yang kita tetapkan lah. So kita put diorang ni mungkin dalam panel A untuk tiup saja. Yang lain panel B mungkin ada chance untuk tiup, tapi fokus on AR dulu untuk Piala Agung. So kita createkan by grade lah untuk referee. So benda tu penting lah sebenarnya, sebab yalah, kalau macam ni bukan soalan kontroversi lah, macam situasi yang dah berlaku 2022 third, fourth Piala Agung and final ref yang sama. Dia tukar back to back ref yang sama. So Piala Agung third, fourth dengan final. Siapa ref tu?
Aku tak ingat Ref Masa tu Sabah. pun Ref tu bukan yang Yes, selalu- bukan yang grade A. Terus cakap kan. Kalau dah Johor lah Selangor. kalau dah Tio final tu kira grade A lah. Oh. Kan? So Kalau tapi sebab relevan ke? Dah blow third fourth and then orang yang sama, set yang sama, 3 orang yang sama blow untuk final Piala Agong. Tapi bukan yang tengah tu, yang number 1 tu. Sama. Number 1 dengan number 1 untuk game Sama. tu pun sama. Sama. That particular year tu pelik sikit lah. Yes. Tu saya tak boleh komen. Sebab saya tak boleh komen masa tu. Saya tak terlibat apa-apa. So mungkin bila saya komen Okay, salah lah, basically tak sepatutnya berlaku lah. sepatutnya tak berlaku kalau ramai referee yang terlibat masa tu. Sebab tu clue tu. Pool referee mungkin tak ramai yang terlibat semasa tu. Oh, saya Sebab tahu COVID biar kan. deep masa tu. Aku hujung makin panas ni. So, aku ada salah panas lagi. Saya tak boleh nak salahkan referee yang terlibat. Mungkin dari segi bukan lah. Ya, of course. Kalau siapa-siapa pun dah lebih peluang. Betul. Kau tiup final Piala Agong. Ini mungkin peluang aku first sign nak tiup ni. Takkan saya nak lepas. Yeah. So mungkin dengan pool yang ada masa tu, dengan ramai yang tak terlibat, so that time lah masa dia. So mungkin masa tu dia yang dah daripada first game ataupun daripada peringkat awal sampai ke quarter performa dia bagus dari segi laporan CMO untuk game by game lah. So kita tak boleh nak menidakkan hak dia je lah. Tapi dan masa tu itu yang ada. So sekarang ni saya rasa makin ramai yang dah mula comeback untuk Tio apa semua. Alhamdulillah lah. Untuk yang ada sekarang. Macam mana tadi Ustaz? Yang panas. Kena minum air dulu ni. Minum dulu. Sila. Basah tekak dulu. Macam ni. Kalau tournament dalam sebuah negeri, biasanya tournament director ataupun penganjur tu dia akan cari ketua pengadil negeri. Pengurusi negeri. Pengurusi negeri, betul. Cuma betul kita empower pengurusi negeri untuk pilih tournament mana yang dia nak hantar pengadil. Tapi ni pengalaman peribadi saya. Bila too much power dekat pengurusi negeri ni, dia boleh pilih dia nak hantar game ni ke tak. Dia tournament ni aku tak nak hantar ref. Aku macam tahu kes ni. Kau pergi cari lah ref. Ni happen lah. Happen to me before. dia tak nak. Okay, tu satu. For whatever reason, dia specify lah. Ada komitmen sana sini, okay kita faham. And then satu lagi, harga. Harga ni, Rate. Dia kan dah ada guideline kan. Kilometer ni. Saya sebagai, dulu masa tu, tournament director tu kita dah. Kalau ikut rate tu, kita tengok pun kita rasa, sikit sangat ni, ref nak travel 100 km kan. Kita tambah, kita bagi almost double. Itu pun sampai satu tahap dia kata, oh tak cukup. So disebabkan tak cukup tu tak datang. Walaupun kita dah bagi more than guideline. Komen. Aku tiru startup lah. Komen pasal allow ataupun Ni lah pengurusi negeri yang pilih game. Yang first tu. Satu tu pilih game. Dia macam too much power dekat dia. Dia rasa dia tak nak hantar ref, dia tak hantar. So kita pula percaya negeri-negeri jiran. Satu lagi rate yang tak standardized. Ataupun tiba masanya kita nak revise rate ke ataupun boleh komen. Sila. Untuk rate saya rasa pihak lembaga dah mohon untuk kenaikan yang baru. Sebab untuk naik yang baru perlu persetujuan semua affiliate. Sebab benda ni akan melibatkan affiliate. Akan melibatkan kejohanan kebangsaan, peringkat negeri ataupun kelab lah. Benda tu dah di endorse. Mungkin Januari ni ada rate baru lah untuk referee. Untuk dari segi tugas sebagai pengurusi pengadil negeri, saya rasa tak ada isu dia nak pilih kejohanan. Whatever kalau penganjur ataupun kelab di negeri tu mohon dengan kesatuan negeri masing-masing lah. So dia tak ada. Kecuali dia cakap, contoh, aku tak ada referee lah. Boleh kita panggil referee luar tak? Itu je lah jalan penyelesaian yang saya nampak. Kalau dia cakap, aku tak nak hantar referee ni, salah lah kalau bagi saya. Tapi kalau di segi penganjur penganjur dah mohon dengan elok, aku kena layan dengan elok lah. Itu yang by right lah sepatutnya. Pemahaman saya lah. And then apa yang berlaku sekarang ni, contoh kita ambil Johor Carnival, dia tournament yang besar, tak cukup referee. So dia datang kepada lembaga, lembaga kami tak cukup 5 orang referee. So boleh tak lembaga nominatekan daripada luar, daripada Johor, ataupun orang yang dia dah panggil ada, kita nominate lah. Kalau daripada lembaga, mesti kita nak hantar yang kita punya development, atau kita tengok level tournament yang kami minta.
Itu yang selalu berlaku kat lembaga yang kami jalankan lah. Contoh kita ambil macam Sarawak ataupun Sabah buat kejohanan. Bila dia mohon, kita takkan hantar yang bukan kata downgrade ke apa, at least bila dia pergi sana boleh membantu referee yang kat sana. Sebab macam Sabah Sarawak, dia kurang game referee dia. So at least dia boleh share knowledge apa semua. Tak adalah kita hantar yang baru. So at least dia boleh do something kat sana lah. Walaupun 2 hari punya kejohanan. Banyak boleh. Dan balik kepada isu rate tu, saya rasa sebab kalau ikut yang lama memang agak rendah lah. Sebab yang tu 2019 last kot dia orang endorse. And then saya rasa sekarang pun penganjur tak ada ikut rate lama dah. Sebab terlalu rendah, dia dah ada upgrade. Itu terpulang kepada penganjur. Dia nak bagi lebih bagus. Kalau ikut yang ada pun, ya terima je lah. Sebab kalau bagi saya, apa yang orang panggil saya pergi je dulu. Apa yang dapat tu belakang cerita. At least saya nak show apa saya referee je lah. Kalau yang bagi saya lah, kalau orang lain saya tak tahu lah. Saya dulu pernah ada orang ajak, aku pernah jadi ref lah untuk Liga Selangor. Liga Selangor ke Liga Alumni lah, whatever lah, Liga Alumni kot sekali dulu. Lepas tu orang tanya, kau tak nak ke jadi ref? Boleh, 1 game 500. Sebab aku tahu dia punya pressure dia, lain macam. Aku rasa, tak boleh dah. Minimum 500 bagi aku. Kalau if you want me, sure 500. No. Dah habis soalan aku. Jangan soalan-soalan panas. Okeylah. Harapan abang lah untuk pengadil-pengadil baru ni, orang kata yang baru nak berkecimpung dalam alam kepengadilan ni lah. Harapan lah. Harapan saya kalau ikutkan, diorang ni akan lebih baik daripada zaman saya lah. So benda ni dia akan melibatkan banyak pihak sebenarnya. Dari segi kebajikan pengadil sendiri pun saya rasa daripada dulu sampai sekarang pun tak adalah kata baik, tapi boleh lah referee tu survive. Sebab referee ni dia tak kisah sangat apa yang ada, dia belasah saja untuk referee. Tapi harapan saya supaya benda pihak MR jugalah kena pandang juga untuk pengadil. At least kita kena ada satu program lah. Selalunya kalau MR kita akan tengok player lah program yang banyak dengan pihak MSN dengan pihak pengadil. Tapi dari segi pengadil saya rasa tak ada. Cuma bila sekarang ni Cikgu Nick ambil ada dia buat perubahan untuk cari sponsor sendiri daripada untuk referee saja, bukan MR cari. Cuma mungkin tanggungjawab sebagai seorang exco yang memegang part dalam yang ada dekat MR tu lah nak kena ambil tanggungjawab. Okey, kita cerita pasal referee. Kalau bagi saya kebajikan pengadil sendirilah satu. And then kalau hadapan saya dulu, saya nak tengok MR ni dia ada professional referee tau. Macam mana negara-negara ataupun negara lain yang dia ada memang dia ambil pool of referee ni. Okey, kerja kau memang kau buat referee untuk mungkin bila kau di-train duduk sama-sama, mungkin kau akan dapat satu quality referee yang bagus lah. Kau boleh training bersama, duduk bersama. Sebab mungkin pengalaman saya bila saya duduk dekat Asia, duduk kawan dengan Jepun, dengan Hong Kong, tapi diorang yang saya nampak diorang maju ni, diorang ada satu akademi ataupun professional referee lah untuk ke arah itu. Sebab kerja dia memang untuk referee, study, training. So tak ada macam kita telefon CA, aku tak boleh lah ada aktiviti sekolah. Padahal patut dia boleh tiup kan, tapi untuk dia, tapi dia tak boleh pergi dah, dia cari orang lain. So mungkin kita tak tahulah capai tak apa, tapi hasrat saya mungkin saya dah tak ada lagi something kat Malaysia ni lepas ni ada benda tu lah. Dengan MR pun dah nampak tambah baik sekarang ni. So tu harapan saya lah. Mungkin tak kisah siapa yang pegang, kalau ni betul-betul minat, mungkin ada capai lah suatu hari nanti. Mungkin sama saya tak capai lah. Bila kau sentuh tadi pasal ref, overseas yang ada full time semua, diorang juga ada macam kita sembang itu dengan Kobau kan, dia ada cakap diorang identify, dia cakap kau kalau kau main kau takkan pergi jauh, why not kau jadi ref. So since kau dekat dalam NRDP sekarang ni, ada ke usaha untuk identify talent-talent untuk jadi ref dari peringkat sekolah lagi? GIR, get into refereeing. Boleh tukar tu. Nama program baru. Saya tak adalah kata perubahan besar, tapi saya cuba kat dalam NDP saya duduk kat situ, saya cuba invite perempuan tau. Referee. So dekat kejohanan NDP saya rasa mungkin
tuan-tuan perasan aku ada perempuan yang terlibat apa semua. Tapi untuk pergi ke zona luar kita macam saya offer kat diorang tapi diorang tu tak sanggup untuk baru tiup budak sekolah yang LDP dah kena bising-bising pun dah rasa macam panas telinga. So bila macam ke zona open yang kita macam National 7 ke atau ke zona open dah panggil jadi aku rasa diorang pun rasa tak nak. So mungkin pressure ke apa atau mungkin kita kena develop macam player. Mungkin kita develop daripada awal. Dia dah accept benda tu dan cukup knowledge untuk diorang. Macam dia pergi sekolah lah. Ni pergi sekolah untuk jadi referee. Mungkin ada akademi sebab mungkin siapa yang pernah pergi duduk pergi buat referee ataupun ada program dekat Jepun, dia memang ada akademi referee. Sebab saya pernah join Sugadara Camp ni, dia akan panggil referee seluruh Asia, Jepun, Konas. Dekat Sugadara tu dia ada lebih 100 lebih padang. Pagi kita akan kelas ramai-ramai. Lepas tu dalam pukul 11 dia akan bawa kau. Kalau jauh dia naik van lah. Kalau dekat-dekat jalan kaki lah pergi. So kau akan tiup game sebab kat situ dia sama camp team semua akan berkumpul kat situ. Kalau kita mungkin Cameron kot. KL dah panas pergi training kat Cameron dengan semua team lah. Macam tu lah. Ada situ macam tu. So yang kita boleh tahu ni, yang entertain referee datang ni semua budak-budak yang duduk akademi referee dia orang. Jemput kita kat airport pun dia macam LO lah. Bila saya dan sekarang ni saya pergi 2017 kot saya pergi 2019 ke 2018 camp tu. 2017 Fiji. 2014 saya pergi ambil level 3. Ni summer camp kat Jepun dengan jet sekali. Budak-budak yang buat saya sekarang ni dah duduk dalam Penak Asia Arabi. Ada yang dah pergi World Series. So pathway dia orang tu kau ditrain untuk 7. Memang dia akan tiup 7 dekat Jepun je. Dan kau akan ditrain untuk pergi dia orang punya liga lah, apa top league tu. Top league tu. Ya. So mungkin dah pathway dia orang dah ada, kita tak ada. Kau ambil lesson level 1, kau balik lapor kat Pusi Negeri, kau tiup. Tahan telinga kau boleh pergi banyak game. Tak tahan telinga satu game je. Ya, apa yang berlaku kat kita lah. So tapi nampak sekarang ni ada a few negeri yang dah bila level 1 budak sekolah pun dia dah hantar. Mungkin nampak satu pembaharuan lah sebab minggu lepas saya balik daripada Johor, ada yang umur 13, 14 dah masuk level 1. Bagi saya walaupun dia muda lagi tapi bagus untuk dia starting lah. Kalau bagi saya. So benda ni kena ambil peluang juga sebenarnya. Macam mana pengurusi negeri pula nak bantu MR lah. Kalau dah ada referee muda, kau develop and come to MR je lah. Kalau MR nak turun sampai ke bawah saya tak dapat. Jauh sangat. Banyak pihak yang perlu kerjasama lah. Okay. Soalan sikit daripada saya kan. Dia harapan kan. Okay, apa bagi sikit pesanan untuk referee muda, referee baru sekarang ni. Untuk jadi referee lebih bagus lah. InsyaAllah. Bagi rekat kat Wali Mai. Pesanan orang lama. Berberanikan diri. On the experience lah. Kalau kita nak jadi referee, satu bagi diri saya, ini yang saya buat, experience pengalaman yang saya buat. Satu dari segi knowledge, memang kita kena update lah knowledge. Terutama dari segi law apa semua, knowledge. Yang kedua fitness. Ini saya ambil yang perlu apa yang ada di dalam padang je lah. Okay, knowledge, fitness. And then yang ketiga management atau communication lah. Sebab benda tu rasa memang agak penting. Kalau you tak boleh communicate, macam mana you nak management? Kalau you boleh manage tapi tak nak tak communicate, sama juga macam tengok je lah. So tiga benda ni saya rasa penting lah. Kalau fitness, sebab walaupun fitness, kalau you buat simulasi pun you dapat fitness. So tiga ni yang saya pegang untuk dalam padang lah. Kalau knowledge tak cukup pun rasa okay. Kalau knowledge kurang, fitness okay, tapi communicate tak ada, jahanam juga bagi saya lah. At least nak kumpulkan tiga tu, ada something yang perlu referee baru kena terokai diri sendiri. Faham. Yang penting pengorbanan. Attitude macam mana attitude tu of number one. Player pun sama. Player pun sama. Attitude. Semua dah okay, tapi macam mana kita nak apply benda tu nak jadi rutin harian. Sebab tak semua yang fokus untuk jadi referee sebab dengan kerja masing-masing kan. So balik kerja, contohlah kita ambil kerja 8.5 lah kan. So at that time tu lepas dia kerja ada sanggup dia nak pergi training sebagai seorang referee. Macam player juga habis kerja petang, at least training 3 kali sehari pun dah okey kan. So
referee saya rasa 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Saya rasa dah okey. At least how you nak maintain. Dan kalau nak lebih profesional kena jumpa pakai SNC lah, nak ambil program semua. Itu kalau yang betul-betul kan, lah. kalau saya cerita kan kata saya nak menunjuk. Tanya Ujang. Saya duduk panel Arfu berapa kali saya lapor kat dia untuk SNC. Tu Tu Negeri Sembilan sebab saya duduk situ. dekat Saya tak tanya Ujang. Fly, lepas tu ada sekarang ni Alif kot. Salah seorang dia orang masa dia orang petika, dia orang yang ambil saya training. Buat fitness dekat Sembadu. Itu rasa mungkin kalau saya cakap dia macam menunjuk, tapi kalau di reality sebab bila kita tengok referee kat luar pun dia orang buat benda tu. tak apa bang, cerita je ni unfilter. So biar orang tahu yang sebenarnya Taklah, itulah pengorbanan yang sepatutnya diperlukan yang untuk jadi ada dekat referee lah. ya. Tak boleh. Kita kena tiga-tiga tu kita kena trokai untuk referee. Mantap. Nak tahu lebih lanjut boleh telefon terus 012234 tekan-tekan tak dapat. Itu dia. Okay, anything last one from you Rod? Dan penutup. Best referee that you look up to siapa? Kalau sebab zaman era saya 2013 ke atas kan, saya ambil 2013. Masa 2013 tu kalau Seven of course Rasta lah. And then walaupun masa tu idaman bila aku jumpa tapi rezeki. Sama-sama saya tiup dekat Asia Series 2014 di Bangkok. Saya pun tak tahu macam mana Arfu boleh invite dia. Sampai tengok, mamak ni ada kat situ. World Series punya ref tu. World Series masa tu 2014 dia memang dia tengah top. Saya pergi Asia Series siri kedua kot. Siri pertama dekat KL, siri kedua dekat Bangkok. Tu 2014. Second time dekat Dubai 7. Walaupun dia tiup untuk World 7 Series lah. Saya tiup yang open yang kita pergi ni lah. So dapat jumpa kat situ lah. So walaupun tak, yang dekat World Series tu dia tiup kategori lain, tapi rasa teruja lah dapat tengok dengan masa World Series tu dengan referee yang dengan fitness level, dengan skill dia orang. So dalam hati bila lah aku boleh tiup. Sampai aku sudah tak boleh untuk tiup World 7 Series lah. Tapi tak apa, at least saya dah dapat pergi tengok. And then dapat masuk stadium tu jadi AR pun cukup lah. Untuk masa tu Jet Blue masa tu saya jadi Inggol kot final. Dan yang tak boleh lupa saya terlibat dekat masa tu saya course dekat level 3 dekat Fiji. Dia ada game Pacific Challenge masa tu. Saya AR Jepun lawan Canada. Saya 15 kan? 15 referee Samoa. Itu untuk 7 Rasta. Kalau zaman saya South Africa jugalah. Great Jubei lah. 15 kalau bagi saya the best lah, walaupun dia tak dapat final ke apa, tapi dia dapat final apa 2011 2011 ke 2015 ya. 2011 untuk 15 bagi saya the best lah. Macam mana kalau mungkin yang baru-baru kalau nak tengok skill referee mungkin untuk 15 tengok Great Jubei lah. Macam mana positioning dia, management dia, communicate, running line pun semua. Nampak? Good. Referee pun ada running line. Ada. Tak boleh running depan player bawa bola. Kena langgar. So kena tahu. Contoh macam second page, takkan kita nak duduk dekat port yang forward nak masuk. Kita mesti bagi. So benda-benda tu lah. Okay. Nice. Alright, rasanya itu sajalah. Aku rasa quite a good insight lah daripada seorang referee berpengalaman. Pernah bagi red card kat Waliman lagi sekali kau. Aku saksi hidup Tapi rekod macam lah. Yang tak tahan tu, esok pagi kejadian tu dia panggil apa dekat saya. Masuk-masuk nak pergi breakfast. Oi, Ray, stupid. Pagi-pagi saya kena stupid dengan dia dengan Rock. Asal pula dia orang ni elok. Dia gelak. Rupanya ada rakaman. Stupid tu yang dia sepatutnya dia kena yellow je. Dia stepping dekat dia punggung. Player Fiji tu. So bila saya dah bagi yellow, dia tak puas hati. Dia tertulis, Ray, stupid. Oh, you say me stupid, Kang. So bagi saya tak salah lah kalau saya punya side lah. Dia cerita aku masa tu Ustaz. Dia cerita lah. Dia kata dia sangat stupid kat diri dia. Mungkin pahaman dia. Yelah. Tapi bila di depan kita dia cakap you stupid. So tak apa lagi kena cakap kan. Dia apa bagi kat kau. Dia lah. Itu je lah. Tokono kan. Itulah dia cerita insight pasal 2013 2012. Anyway, First Borneo 7 rasanya dekat Sandakan kot saya pergi.
Sebab sebelum 2011 dia buat kat KK. Dekat KK, betul. Masa tu kat KK dia ada Asia Series Malaysia Tuan Rumah. Masa tu kita raya haji dekat sana. tahun Ingat tu? tak raya haji? Itu yang Malaysia dapat masuk Hong Kong 7 kan? From that tournament kan? 2012. Asia 2011. 2010 Malaysia main Hong Kong 7 kan? Betul. Story ingat kau Aku tengok kot game tu. Anyway, okay, I think it's a good insight lah dapat daripada San. Thank you very much. Thank you, bang. Meluangkan masa, share pengalaman, share cerita-cerita lama. Banyak cerita lah, aku terkenang lah dulu. Anyway guys, don't forget like and subscribe to Rugby Syndicate Podcast. Kita amat appreciate lah your support untuk meneruskan lagi usaha-usaha kita untuk having this conversation like this. Aku rasa it's a very good learning curve, not only for you, for us as well. Betul. Anyway, kita jumpa lagi in the next episode, episode 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.